Welcome to the Holy Creek Show, the best podcast in the universe. My name is Zul Walid Awab. Walid Walid. My name is Muhammad Khidir and Assalamualaikum to Masik people. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam, okay. Okey lah, betul okey. Betul apa? Memang cara adab menjawab salam macam itu. Betul. Sama juga kalau kau call 87145808. Siapa tu? Siapa tu? Diorang adalah Altura Spaces Private Limited. Okay. Kedai apa? Bukan kedai lah. Kira ID company. Aku dengar dia orang ada showroom juga. Ada showroom Oh my god. Nampak? Betul lah, betul. Bagus. Kan? Oh my god, they have a showroom. A showroom, Where yeah. is the showroom? The showroom is located at Ubi Road 1. Jadi kalau korang distracted, Habis diorang nak masuk, diorang lambai. Habis takkan aku tak lambai. boleh peace apa? Sama juga, nanti kau pun distracted juga. Okay, jadi diorang pun ada showroom. Jadi kalau korang ada consultation dengan diorang, korang book appointment, nanti diorang akan bawa korang lah pergi showroom untuk korang tengok material. Oh, ada material lah? Dia ada material, dia ada apa tu, dia punya orang kata macam countertop yang korang boleh tengok and choose from. Jadi dekat situ dia punya experience tu, before korang secure a booking with them, untuk engage diorang, untuk ubah sesuai rumah korang boleh tengok ni benda semualah. Betul. So they are trusted contractor Yes. untuk korang and korang boleh explore lah. Jadi jangan lupa untuk follow mereka di IG. Jadi apa-apa updates yang ada, promotions ke apa, korang boleh tengok dekat sana lah. Alturaspaces.co Dia punya IG punya ni dengan Betul. TikTok. Yes. Dia cari. Yes. Yes. 87145808. Okay, kita kembali dengan Brozan. Oh ya, saya. Okay, silakan lah Zul. Okay, kita dah cover banyak pasal, tak banyak mana pun kita dah cover pasal mistik, kita dah cover pasal ni. Aku nak tanya Brozan ni, tempat-tempat yang dia pergi time dia bikin YouTube, Facebook Live yang dia start about 3 years ago 3 tahun lepas. 7 tahun lah. 7 tahun 7 tahun. Kalau daripada Facebook lah. Kita cakap pasal Facebook. Kau kenal dia pun daripada Facebook kan? Betul. Daripada Facebook Tempat yang paling seram dekat Singapura ni. Seram maksud aku kira bukan nampak hantu ke apa. Macam kau pergi, tempat ni feel dia lain lah. Kau boleh kongsi tak, Zan? Okay, Singapore untuk aku tempat yang paling seram is actually dekat tu lah, Old Thomson Road lah. Old Thomson Road. Kenapa? Kenapa aku cakap pasal waktu tu aku tengah buat live tu, aku kena kacau lah. Okay. Aku pergi seorang. Okay. Aku pergi seorang. Sekali ada satu tempat ni ada bangunan rumah lama tau. Tinggal. Bila aku tengah duduk kat situ, tengah pen kamera depan, ada benda macam tolak aku jatuh. Oh, serius? Serius. Aku jatuh. Kuat ke biasa? Kuat lah. Bukan angin, tapi aku rasa macam aku jatuh. Then after that aku dengar bunyi harimau. Okay. Harimau sekali je. Terus aku punya, macam aku rasa energi dia lah, macam bulu rumah aku terus macam remang. Kuat gila apa bunyi harimau tu? Kuat lah. Kuat. Okay. Sure lah. Okay. Ni bukan aku nak cakap apa bukan dia, apa yang dia dengar, apa yang aku dengar. Aku pun dengar the same thing. Aku pun dengar the same thing macam bunyi Pretty bird. macam mengaum. Okay. Macam mengaum So technically speaking, scientifically speaking, kalau betul tempat tu ada harimau, government will Betul. Tetapi yang Brozan cakap ni, kalau bunyi harimau tu dia mistik. It is no more scientific already. Okay. Kalau scientifically speaking, tempat tu kalau kalau ada harimau memang zoo punya orang datang. Dah kejo, dah big hoo-ha. Macam kat Malaysia kalau tengok zookeeper semua dah datang. Habis. So ni apa benda Aku rasa Zul yang datang selamatkan harimau tu. Tapi aku nak tanya, mengaum ke menguap? Menguap, tidur. Okay. So tadi Brozan kau cakap apa tu, engkau dengar harimau mengaum. Betul. Wow. Habis lepas tu what was your next reaction? Aku nak kena compose diri aku nak remain calm. Pasal aku tahu spiritually aku rasa ada yang nak macam test aku kat situ. Okay. Aku tak tahu sama ada benda tu dari situ ataupun daripada live orang yang tengok. Okay.
Kadang-kadang at times bila aku buat live, ada yang cuba test. Oh serius lah? Test kira macam mana? Apa diorang buat ni? Test macam menghantar sesuatu yang gaib. Serius lah? Betul. Okay, tapi engkau on your personal level, engkau boleh nampak tak benda-benda gini? Tak nampak. Tapi macam aku cakap lah, ni rasa firasat seperti mata batin aku lah. Okay. Nampak pada aku nampak is a bit susah. Susah. Dia akan mewujudkan diri jin ni, akan menjadi manusia ataupun binatang selalunya. Tapi kalau nampak macam Pontianak semua apa, tak ada lah. So Old Thomson Road ni dia yang dulu ada Bradel Westlake ke? Sekolah Bradel Westlake. Oh bukan. Dia tempat macam ada gap ada macam tempat satu road stretch. Dulu used to be a racing track for motorbike Correct. Oh, I see. It is used to be Singapore Grand Prix punya race dekat sana. Oh, way back in 1971. Oh wow. Yeah. You just Google. No. Tak, ni orang-orang umur macam itu je akan faham. Dia tahu. Okay. Then other than Old Thomson Road ni, apa lagi tempat yang dekat Singapore yang seram? Banyak lah. Tapi tak seseram macam Old Thomson Road lah. Keseraman aku tu level dia lain sikit. Bukan cakap apa lah. Maksud aku macam bila kita faham tentang benda ni kan, kita a bit relax and compose. Cuma aku suka bawa, bila aku pergi tempat-tempat gini, aku tak suka scientific. Aku punya orang, aku akan bawa diri aku macam blend with the environment. Kalau macam ada bunyi-bunyi ni, aku akan not to think macam ni binatang apa. Aku akan play with it. So aku akan enjoy the moment. Serius lah? Betul. Oh wow. Jadi sekarang kau tahu siapa gila kan? Tahulah. Tapi adalah bukan gila lah. Dalam masa yang sama, dia memberi kau ketenangan ke macam mana? Pada aku lah, ni lebih halus lah. Bila aku tengok benda-benda macam gini kan, yang mistik ni kan, aku akan reflect diri aku. Bukan dia punya hantu ke ataupun mistress yang aku macam wow kan, yang menciptakan benda ni. Yang kadang-kadang aku cakap, ya Allah, ada benda macam gini. Aku akan back to keyakinan aku, akan lebih macam pada Allah. Macam aku bertadabbur lah. Macam aku reflect balik, aku fikir balik. So aku akan berserah lah. Kalau aku betul-betul need kat situ keyakinan aku letakkan. Oh wow. Aku boleh intervene sekejap tak? Satu ni yang baru last week aku pergi dengan dia. Last week kita pergi Windsor tu betul. Aku pergi dengan dia. Habis aku jalan dengan satu orang lah. Jalan dengan satu orang. Kita dah masuk dalam, buat live, pakai DP live, buat live gini-gini. Kebetulan bila time dia cakap dengan aku kan, Zul, confirm depan kau akan ada orang. Aku sampai cakap, pergi mute ni Brozan. Celaka betul, kasi aku takut. Aku nampak lah kid. Nampak apa? Nampak ada orang tengah melintas depan aku, Asyul. And bukan aku seorang nampak Yang orang aku bawa pun nampak exactly the same thing. Terus aku marah dia, rabak Asyul. Aku cakap, sibuk macam mana kau tahu ni? And it was really like a big commotion. Itu bagi aku, fair enough, he is not there, but he knows what is bagi aku Brozan is orang yang bahasa tahu. Kat sini ada ni. Kalau kau nampak bonus, kalau kau tak nampak, that means tak nampak. So bagi aku macam sial lah, aku dengan guest dua-dua orang nampak kid. And I think some of the people inside the live pun nampak apa yang aku nampak. Aku nampak kelibat tengah betul-betul kan, nampak shape manusia tengah jalan tapi hitam. So aku find that ada lah ni benda-benda. Dia tak akan jadi kain putih kain putih macam Pontianak pocong semua yang kau nampak dekat movie ni semua kan. Ni nampak kelibat je kid. So aku believe there is, but how do you want to accept this benda is another thing. Bagi aku Brozan bikin ni semua kan, yang dia cakap pasal dia tak percaya scientific, dia percaya mistik. So we both of us are totally opposite of each other, which is aku rasa it's a great pairing. Pasal satu percaya, satu bukan percaya lah. Satu believe in this mystic, aku tak believe in this mystic. I believe more on scientific. Tapi bila aku dah nampak, I'm trying slowly to catch up, like ni benda exist. Aku bukan totally tak. Aku ada the myth and the math kat sini. So usually bila aku buat night walk ni,
aku akan switch aku punya brain. Okay. So aku tak nak, selalu orang yang ikut aku kru aku cakap kau kat dalam sini kau jangan berbual pasal luar. Okay. Kru aku tahu aku punya seriousness dalam benda ni. 1 + 1 100. Kau tanya aku 1 + 1, aku tak ada math kat dalam. Aku akan myth je. Tapi lepas live kau jangan berbual dengan aku pasal hantu lagi. Correct. Aku punya orang aku tak bawa. What stays there kat situ. Tapi kalau macam Zul kadang-kadang tanya aku akan jawab lah. Then from there kita boleh balance kan. Tak ada kita punya kehidupan terus menerus, pagi hantu, malam hantu. Kita tak boleh betul. dah jadi meripik. But the question, the impending question is, macam mana kau boleh tahu yang kid, it's like really spontaneously dia type message, Zul jaga depan kau akan ada orang. Aku baca dongak, boom. Ni tak ada bohong ni. Macam mana kau boleh macam aku kali gini terbang keluar asap, akulah jin. Tak adalah. Kalau nak cakap macam kau tanya tadi, aku tak nampak. Memang aku tak nampak. Tapi aku ada satu perasaan yang aku spontaneously akan cakap. Okay. Macam aku tahu ini tempat ada ni, aku tahu benda ni nak akan keluar. Dan aku akan cakap je. Aku akan komen dulu kat sini. Kalau ada. Tapi selalunya akan exact lah. 7 out of 10 lah. Tak 100% lah. Yeah. Is this because engkau ada macam kau belajar ke apa pasal benda ni ke macam ni? Part ni aku more on aku punya mental lah. Okay. It's more on kau punya focus. Pasal untuk faham and do this kind of thing, you need to focus. Okay. Fokus, bila kau fokus kau tajam, brain kau activated. Engkau kan boleh tahu apa yang ada, apa yang tak ada. Tu firasat lah. Firasat, yes. Firasat tu akan lebih tajam. I see. Yeah. Oh, okay. So dia tak ada macam kau pergi belajar apa-apa ilmu ke kat luar? Belajar ada. Aku belajar untuk kefahaman dia. Okay. Aku nak tahu betul tak benda ni wujud, macam mana benda ni. Pasal kalau kau tanya orang biasa kat kedai kopi, diorang kan berbual berbual. Kadang-kadang aku cakap berbual world. Betul. Tapi aku tak dapat understanding. Aku pergi sana, aku pergi sini. Aku just want to have a better understanding about this thing. Tapi ada guideline of Islamic lah. Macam aku cakap, macam kau tanya pasal hantu Pontianak ni semua kan. Ini adalah satu ketakutan dalam diri kita sendiri. Betul. Kalau kita rasa ni kau takut dengan hantu, dia Pontianak akan keluar. Betul. Macam kau pergi sana, macam Zul contoh, dia manusia. Tu jin. Tapi jin menyerupai. Betul. Menyerupai seperti sesuatu kan, sifat angin. So kalau kau tanya dekat London ada Zul, tak ada. London ada Mike. Tapi dia tetap orang. Mike orang, Zul pun orang, tapi dia dekat sini. Betul tak? Betul. So it's something like that. Bila kau tahu benda ni, mind kau akan beritahu kau ketakutan kau adalah ini. Dan bila kau betul-betul takut, energi kau low, then dia akan menjelma. Dia akan menjelma menurut kau punya mind. Correct. Pasal aku dengar juga, macam aku pun ada dengar ustaz-ustaz berbual. Diorang kata hantu ni dia actually Asia punya hantu je, Pontianak ni semua. Betul. Pasal it is macam kau cakap dia punya image tu yang cipta manusia. Betul. Jadi when you manipulate your mind to see this kind of ghost, then dekat situ dia akan menjelma macam gitu je. Betul. Kalau jumpa orang Mak Saleh kan, tanya dia orang, kau ada tak nampak hantu macam gini-gini? Dia mesti macam different. Dia tak faham. Tapi Mak Saleh dia orang ada Pontianak tau. Just a white dress je lah. It is called Banshee. Banshee. Banshee, Benshee. You guys can Google Banshee and it's a female version. Yes, female version. Dia ada vampire, dia ada Banshee. So mimik dia sama macam Pontianak. Main dekat swing lah, apa lah, something like that lah. So bagi aku Brozan punya mystic punya, it's not even revelation or whatsoever. It's just that his firasat, as what he said. Bagi aku why lah. Aku kena 2-3 kali. Tapi aku macam cakap, mute Brozan, musibut dia. First time aku kena dekat mana? First time aku pergi Old Thompson Road. Old Thompson Road aku pergi, ada satu tempat ni tau Kid, Hainan punya ni. Ni Brozan pun boleh share. Aku jalan seorang. Kita main game. Maybe Brozan wanna share about this story. Okay. So aku selalu akan bawa guest aku main game lah. Kadang-kadang aku taruh notes kat situ. So dia ada interaction dengan viewers lah kat situ kan. So aku rasa yang dia kena ganggu tu dekat satu rumah yang mana aku kena ganggu kat situ. So aku feel the energy down there is very strong and dense kat situ. So selalunya penampakan kelibat hitam. Lelaki hitam kat situ. Dekat rumah tu. Dalam rumah tu. Okay.
Sesiapa dia rumah tak macam rumah full tau. Dia dilapidated house. Dah tak ada roof, tak ada apa, tapi ada shape tingkap, ada apalah. Betul. Oh, serius ah? Wow. Kira benda tu memang dekat dalam tu lah. Loitering around that area. Wow. Tapi aku nak tanya kau, like this is a bit more macam maybe sensitive, maybe not. But then throughout your journey doing all this kan, kau punya kau punya night walk and stuff like that. Okay. How does the community atau how does people or your viewers react to it? Ada tak macam ada positif or macam ada tak yang macam kata kau buat ni salah, macam benda-benda gini. Okay, betul lah. Aku rasa maybe 20 to 30% yang tak agree lah. Okay. Tapi mostly kau boleh nampak apa dia punya viewers ramai bila buat benda paranormal, orang akan masuk, orang akan suka, the interest is there. Tapi kecaman-kecaman tak direct lah. Tak direct lah. Tapi aku cuba try to explain apa pasal aku buat benda ni. Aku tak ada buat benda-benda syirik. Aku percaya Allah tu satu. Aku percaya aku minta semua dengan Allah. And apa keyakinan bila aku buat pun aku cakap, aku nak keyakinan aku lebih kuat dengan Allah. Bukan the motive is not about hantu ke ataupun apa tau. It's more to myself. Yeah. And it's just a storytelling je. I see. Yeah. So it has never been macam untuk entice people. Tak ada. Tu bukan kau yang objektif lah. Pasal ada orang juga macam diorang come with different motive. Ada yang macam kita tengok ada yang bikin untuk buat orang memang layan diorang lah, live. Ada yang nak give. Dia macam mana tau? Dia macam orang main gym. Ada pergi gym untuk bodybuilding. Ada untuk just keep fit. Ada just untuk different agenda lah. Tapi macam orang pergi night walk, ada dia pergi untuk diri dia sendiri and storytelling. Moto aku. Lagi satu, investigator. Investigator akan bawa gadget ini tu ini. Dia nak proof tau ini benda. Aku dah yakin, aku dah tahu benda ni ada. Aku tak payah, cuma aku nak storytell aja dengan orang, dengan viewers aku. Aku kan storytell kat rumah. Tapi aku suka storytell dekat luar. Jadi orang boleh tengok suasana dekat situ. Macam some people may find that macam benda ni sia-sia macam gini lah. But different people got different. Macam kau nak cakap sia-sia orang pancing pun, I mean we cannot see anybody, betul lah. Main thing is that apa yang kau buat ni, kau ada faedah dia. Kau disclaim ni benda, kau sampaikan betul-betul apa tujuan kau, orang faham, then just enjoy. Itu je. Betul. Okay. So bagi aku, kita patah balik dengan Brozan cakap pasal all the gadgets that is been used. Ghost tube. Ghost tube daripada ni, habis tu apa, EMF meter. EMF K2 lah, they call it K2. meter. Then they use the cat ball. Betul. Untuk ni. Bagi aku kan Kit, scientifically bila kau pakai tu benda and you have electronic gadgets around you when you are using, obviously the thing will spike. Kau cuba ambil tu meter, tak ada apa-apa low frequency or even high frequency when you are using it. Kau just tengok. Kau tengok benda tu spike ke tak? Dia tak akan spike. Tapi ada at times aku pernah buat kan cat ball. Aku taruh dekat situ kat pokok tu. Cat ball apa ni? Aku cat ball tu dia macam bola, bila kau sentuh baru dia akan blink. Dia ada light. Okay. So kalau kau tak, dia touch dia nak kena kuat tu. Dia tak boleh macam touch pelan gitu. Kau nak ketuk macam gitu. Okay. So aku taruh tiga bola around the pokok tu dengan K2 meter aku dekat atas tu. So dekat pokok tu confirm lah tak ada kabel ke bawah, kabel apa kan. So aku just put there. Dia relax tu. At times terus dia naik. Cat ball terus blink. Serius? Ini benda yang aku tak boleh explain. So this is science lah. Tapi bila kau tanya aku pasal spiritual, aku explain in another way. There's two different thing lah. Pasal aku dengar macam spiritually benda-benda gaib ni diorang can memang boleh sentuh benda-benda elektronik. Serius ah? Serius? Betul. So that's why macam kau tengok lampu blink. It can also be a reason lah. Macam it must not be benda tu yang ada. I mean on the first hand punya ini reaction, engkau tak boleh terus macam ni hantu. Betul. Kau nak kena tahu yang maybe bulb rosak. But at the same time, when it gets macam frequent, there might be macam kau tak boleh confident. But benda ni memang boleh kacau elektrik punya movement. Betul. So yalah, bagi aku that is what I think. Okay, aku nak kena do some research about this as well.
Pasal apa tahu? Pasal tu K2 meter, you can get it off Shopee for like $10 and stuff like that. Betul. If you want to do it really professionally, beli yang mahal sikit, Betul. then Betul you lah. try and then aku will feel satisfied. If not, betul. aku will still believe, tak lah, ini daripada handphone punya reception yang orang dapat. So it is very very interesting. So the next tempat yang paling seram yang kau pernah pergi, Brozan, apart from Old Thompson. Aku rasa ni lah, Windsor. Windsor Windsor. Windsor Windsor. Singapore main base Windsor. Windsor ni mana ni? Windsor dekat dengan Old Thompson, tapi dia dekat belakang Shell ke belakang apa? Atas sikit going towards MacRitchie. Oh. Okay, kenapa kau cakap tempat tu seram? Pasal aku ada bump into few things lah. Something happen to me lah. Macam benda ni lah. Yang aku cakap tadi. Something is like macam tolak kau. Aku kalau gangguan ni dia rasa macam mana tau. Aku akan rasa meremang satu badan. Hati aku akan laju very fast. And then aku akan compose. Ada cara dia untuk aku buang energy ni. Then after that dia datang lagi. Dia tak akan datang macam 1 hour later, tak ada. Dia come back after few minute. Macam 1 minute kau dah buang, datang lagi. Datang lagi meremang. Oh, serius lah. And then the focus macam hilang. Kacau lah. And then there's one more place yang aku pernah, ni aku cerita live Aku tengah jalan dekat satu pokok ni. Pokok ni shape of macam gerbang lah. So aku masuk, it was very fast. Aku nampak benda apa yang ada kat situ. Tapi viewer cakap aku tertinggal dalam tu selama 45 minit. Serius live. 45 minit. 45 minutes, yes. So kau kira kan kau park kau punya handphone. Okay, aku taruh handphone kan. Then terus ke jalan pergi tempat tu. Dan aku masuk. Pasal to me ada certain place yang akan ganggu phone aku. So aku tak nak hilangkan ni footage. So aku taruh kat luar. So aku masuk. Bila aku masuk, okay, ni aku cerita dengan korang lah. Aku nampak satu tempat yang berbeza. Okay. It's just a green rumput. And about 50 meters from me ada satu hut tu. Okay. Ada satu hut. Aku tak tahu aku punya brain separuh sadar ataupun apa. But dalam hati aku cakap nak pergi sana. Okay. Tapi something is pulling me back. Pasal aku tak terfikir yang aku tengah live. At that moment aku tak sadar yang aku tengah live. Kau terus lupa lah. Aku lupa. Aku cakap kat mana ni? Okay, tu cantik. Terus macam nak pergi lah. Aku nak pergi tapi how of it cakap jangan. Jangan. Ada something behind. Ada benda yang kau tengah buat yang aku tak ingat. Okay. Sekali aku terpusing balik. Aku pusing balik. Aku ambil aku punya kamera. Orang pun dah komen, Brozan mana? And aku tanya berapa lama tadi? It's 45 minutes. Tapi tu solo. Serius lah? Serius. Aku tak tahu ada viewers yang kat dalam sini yang ada, diorang ada, mesti diorang tahu. Tapi at that point of time, to your own personal punya rasa at that point of time, berapa lama kau rasa kau dekat dalam? Kau rasa sekejap? Less than 5 minutes. Less than 5 minutes. Serius. Sekejap je. It was like macam panggil aku nak tahu apa tu, curious tahu. Apa tu, pokok ke apa, rumah ke apa. Aku nak pergi. Tapi separuh badan aku cakap, ada benda yang kau tengah buat ni. Ada benda yang aku tengah buat tapi aku tak tahu apa. Betul tu. Cerita lama Nafa Namso cakap. Lepas tu terus aku pusing. Aku pusing betul-betul dekat gerbang tu. Shit. Sure lah. Okay. Ini aku rasa aku boleh share juga. Aku baru pergi dengan dia tempat sama juga, Old Thompson Road ni. Windsor. Dia suruh aku cari bridge. Aku dengan guest. Dia suruh aku cari bridge. Cakap okay bridge. Okay Zul, dia dah tunjuk aku map semua sebelum start. Okay Zul, kau belok sini kiri, kau nampak ni, kau masuk. Dia tak payah bash through, kau just masuk. Tu ada opening. Aku masuk 2 orang tau. Keluar seorang? Tak. Mampus. Okay. Habis? Dah jalan. Aku cakap kat dalam live, aku tak nampak ada opening pun. Korang cakap kat mana? Dia pun cakap, tak ada Zul, kau ada dekat tengah-tengah sikit, kau belok. Okay, kalau kau jalan situ, dia sebelah kiri kau. Kalau kau jalan pergi depan, dia sebelah kiri kau. Jalan ni kau nak patah balik, sebelah kanan kau. Lillahi ta'ala kid. All the way aku jalan, kanan. Tak ada. Itu bridge very obvious. Okay. Depan kau boleh nampak. Kau akan nampak dia punya macam opening, lepas tu ada tangga ni atas. Tak ada pokok-pokok cover, tak ada. Tak nampak kid. 2 orang tau. Kita 2 orang. Aku dengan guest. Kita 2 orang. Tak nampak kid. Lepas tu kau nak cari balik kan? Nak cari balik. Aku cakap ada, tak apa, kau terus keluar je. Yang dapat masuk ni Murphy, lagi satu budak, dia pergi solo. Dia cakap
Dia macam jalan tak sampai 20 minit. Sekejap je dapat. Ha. Aku macam sialah tak dapat musibut. Aku cakap tak apa. Aku akan return balik tu tempat. Aku akan return tapi tengah hari lah. Tengah hari? Boring. Takut lah. Takut. Apa Okay, ya? kejap. Kita tanya, kita ada lagi berapa minit? Lagi 5 minit boleh? Okay, kita ada 5 minit. Siapa-siapa yang nak tanya soalan dekat dalam TikTok ni, TikTok live ni boleh tanya soalan, tujukan kepada Brozan. Kita akan baca. Jadi ada a bit of excitement sikit lah. Kalau tidak nanti jadi boring Yeah. Okay, korang ada apa-apa soalan, korang tanya sekarang. Siapa yang first untuk type soalan, aku akan tanya Brozan. Ataupun Kit pun nanti boleh rungkaikan bersama kita Holy Crit Show. Malas aku nak layan dia ni. So ni cerita is mostly dekat Singapore lah yang aku cerita lah. Tapi that's a lot of stories yang aku encounter dekat luar negeri. Especially in Indonesia dengan Malaysia. Okay. Okay, when Love and Hate Collide ada satu soalan. Dia nak tanya, ada ke hantu galah? Hantu galah? Ada ke hantu galah? Okay, macam aku cakap tadi, explanation it's actually jin yang menyerupai seperti satu sosok yang selalunya jadi perbualan di community itu sendiri. Okay. Faham tak? It's very very simple. Okay. So istilahnya ada. Okay. Ada. Istilahnya ada hantu galah. Dia tak kira dia hantu apa pun. Dia boleh jadi, okay, maaf dia boleh jadi anjing pun kadang-kadang pun boleh jadi merupai hantu. Dia boleh jadi wewe gombel. Wewe gombel itu yang dia sembunyikan dekat dalam dia punya itu. Okay, faham. Okay, Brozan can relate the first walk experience. First walk experience aku dekat mana? Singapore is actually dekat Istana Woodnyuk. Istana Woodnyuk, okay. First aku dah pergi tempat situ. Okay. So aku pergi kat situ, aku nampak banyak benda kelibat, benda-benda hitam. Macam mana Zul experience kan sekarang. Dulu aku ingat kau nak cakap macam mana, macam hitam dia macam Zul. Tapi tak apa. So macam mana yang Zul nampak tu, macam gitu aku nampak. Kelibat-kelibat hitam, gangguan-gangguan. Bila kau nampak benda gini, bulu rumah kau akan naik. Kau akan rasa takut. Tapi like I say lah, you understand, you fight the feeling, you fight your fear. Kau mati juga. So rasuk senang keluarkan or susah? Senang, insyaAllah. Okay, depending on the violent ke, depending on the barang ke, apa ke. Jin ni kalau masuk dalam badan manusia kan, dia tak kuat. Dia tak kuat. Tapi kadang-kadang aku pernah encounter buat rawatan yang jadi kerasukan tu bukan jin. Orang tu. Mental dia. Okay. Mental dia. Okay. Masa Brozan kena tolak malam tu, Brozan lawan balik ke macam mana? I fight back. So macam mana cara aku buang energi yang ada kat situ negatif, aku komposkan balik, neutralisekan diri aku, lepas tu aku terus buang and tolak benda tu balik lah. I mean in a way that aku try to supaya benda ni jangan ganggu aku lah. Aku ke itik terbang terbalik? Ada ke itik terbang terbalik? Ada. Kalau kita faham tentang perwujudan jin ni, dia boleh menyerupai seperti burung. Okay. Burung. Ini korang boleh reflect balik dekat hadis-hadis ataupun mana-mana guru-guru agama yang tahu, especially orang yang buat ruqyah lah, ustaz yang faham tentang gaib-gaib ni lah. Okay. So Halil ada tanya, can shapeshifter impersonate Bro Zul? Aku rasa kan. Okay, kejap Ini aku pernah experience in camp. Kasih aku explain ni. Halil, it's a very legit question Aku nampak ni budak recruit aku depan aku ni sekarang ni, aku tengah berbual dengan dia. Okay. Another tak sampai 1 minit bila aku patah balik bang aku nampak dia tengah duduk dekat lain bang Asian. So bila Halil cakap ni dia bukan kelakar tau. Dia betul. So aku rasa is it true not? Of course it's true. Oh serious Macam dia boleh menyerupai seperti manusia. Damn. Kerap kali dia akan menyerupai seperti orang tua. Orang tua, kalau kau pergi tempat hutan gini kan, dia menyerupai seperti orang tua. Okay, wow. Okay guys, so it's true. Macam mana orang boleh tarik sukma? Tarik sukma, ada kaedah-kaedah dia. Yang kalau kau tanya aku, ada ke tak ada, aku akan jawab ada. Tapi kaedahnya aku tak boleh explain kat sini. Aku tak boleh explain. Okay. Kalau saka, how to detect? Kalau saka selalunya gangguan-gangguan, mimpi, rumah ada gangguan, and then emosi, diri kita terlampau emosi. Kalau terlampau sedih sangat, terlampau marah sangat. Ini semua simptom-simptom lah untuk kita detect saka ataupun jin sihir ataupun apa. Kita tak boleh terus
cakap ni saka ni. Kita kena tengok juga. Okay. Pasal saka is very sensitive issue. Yep. Dia ada keturunan lah. Betul. Correct. So macam mana, lagi berapa minit kita ada? Dah boleh habiskan. Okay, kita take this last question. Macam mana nak tahu tempat tu ada benda hantu? Macam mana nak tahu tempat ni ada Macam benda? mana? Macam mana? Macam yang selalu kita lakukan lah. Kita akan masuk ke dalam dan kita akan merasakan apa-apa yang ada kat situ. Okay. Melalui energi ataupun kelibat dan bunyi-bunyian. Okay. Yep. Tapi sebelum kita akhiri tu dah last question. Dah. Sebelum kita akhiri, mungkin Brozan kau it's just for the sake of take away lah untuk kita punya listeners. Okay. Aku nak tanya kau macam what will be your advice bila macam orang ni seorang manusia ni macam kita, like right from the start kita orang berbual, kita tahu yang kau punya motif is to mengenal diri dan mendekatkan diri dengan Allah pasal kau nak tahu dia punya ciptaan and stuff like that. But at the same time kita ada ramai orang yang sendiri tak payah pergi tempat gini pun takut. Betul. So diorang nak kena naikkan semangat diorang nak kena you need everyone needs to fight their fear. Betul. So that you can overcome it. And then kau at the end of the day benda gini memang dia wujud. Betul. Tapi what would be your advice to them and how do they overcome their fear? Okay, firstly untuk kita nak overcome this fear kita nak kena faham sebenarnya apa jin tu, tugas dia apa. Hantu ni betul ke, jin ke ataupun apa. Bila kita dah ada kefahaman yang bahawasanya jin ni tak ada kuasa, kita ni lebih sempurna daripada mereka, kita akan rasa lebih confident and mereka tak akan dapat mengapa-apakan kita selain daripada dengan izin Allah. Tapi kita kena penuh yakin lah. Itu salah satu. Lagi satu is a shortcut way. Hypnotize. Okay, hypnotize macam mana tu? Maaf Kit kau nak bawa ni lagi satu episod tak? Asal? Tak boleh. Tak cukup. Oh, memory card Alamak guys, rugi lah. So hypnotize. Aku tinggal tunggu time untuk Zul ni. Bila dia ready, kalau dia ikut aku nak hypnotize dia punya ketakutan tentang benda ni. Okay. So merubahkan ketakutan dia dengan tempat gelap dan apa dia punya memory tentang hantu ni, untuk menjadikan satu benda, mungkin benda yang dia lucu, benda kelakar untuk dia, ataupun benda yang dia suka lakukan. Okay. So hypnotize ni, bila kau cakap hypnotize, what specifically are you saying? Like kau nak kena bring this person to macam hilangkan dia punya fokus. Betul. Dia ada akal di separuh sedar ni, akal di bawah ni, kita ni bawah sedar ni untuk kita activatekan. Okay. Pasal setiap orang akan ada rasa takut. Rasa takut ni muncul daripada imaginary brain kita. Okay. And then from there kita akan alihkan. Kita tak tukar tau. Kita just alihkan ketakutan tu dengan satu benda yang memory dia positif. Okay. And it can be done, dia kena repeated atau sekali? It depends. Selalu hypnotize orang buat sekali lah. Sekali je. Tapi insyaAllah lah. Kita kena tengok juga orang dia macam mana. Oh, I see. Like, so we need to get blend everything. Then from there, orang yang nak hypnotize ni dia tak boleh, tak nak. Kalau dia tak nak, tak boleh. Pasal kita bukan pukau menggunakan jin ataupun apa. Sebenarnya benda ni kita main dengan dia punya emosi. Macam contoh, aku kasih contoh macam ketakutan. Aku datang kat kau, aku cakap, kau pakai rantai emas kat sini sini baik-baik, sini ada banyak orang yang ni tau, yang ragut. Okay. So ini ada tisu ni, ambil ni tisu, kau taruh kat sini. So kau dah tahu yang aku ni ada empathy dekat kau. Aku ada risau kat kau. So kau akan slowly kau akan dengar aku punya instruction. Kau akan taruh kat sini. Okay, saya simpankan dulu. So kau punya fokus dah tak ada dekat macam takut benda ni dia ambil tau. Kau punya takut dah dekat benda ni hilang, orang curi. I see. So dia ada proses dia. Dia ada satu untuk kasih takut, lagi satu ataupun emosi kesian. Melalui pukau ni. Dia bukan macam just tap kau punya back, aku tap kau dah kena pukau. Dia macam itulah. Selalu aku tengok gitu. Like that. Bukan lah. It's not like that. Okay. I see. Dia actually aku pakai ni Kit. Pakai pendulum pakai kristal lah. Okay, itu proses yang dulu yang apa tahu? Yang basic. Oh, tu basic. Basic bila mana kau nak fokuskan seseorang. Oh, nak hilangkan dia punya ni. Jadi kau fokuskan dia dekat benda tu, then kau boleh pukau dia. Betul. Ada pukau tak payah fokus. Aku berbual dengan dia, okay Zul, ni lampu ni kat sini. Kau tengok lampu ni. Lampu ni aku nak matikan sekarang. Nanti aku matikan lampu ni. Kau tengok aku akan matikan lampu ni. Tapi kalau mati tak lampu ni tak mati, apa yang aku tanya kau, kalau kau jawab salah, kau akan pegang kepala kau.
So nanti aku terus gini. Terus dia akan, aku tanya soalan, Zul, semalam kau pergi mana Zul? Kau pergi. Dia bukan macam magic ke apa? Seperti mati lampu lah sayang. Dia mindset lah. Dia lagu okay. Okay. So kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Bro Zan. Jadi korang pun dah dengar perkongsian beliau. Betul. And dia punya experience. And kalau siapa-siapa yang ada dekat luar sana cakap yang apa ni, salah lah Abang Bro Zan ni bikin benda ni semua, at the end of the day we respect each other. We know that agenda, objektif masing-masing tu memang sendiri yang tahu. Correct. And kita tak perlu, bagi aku we don't have to judge lah. Because kalau engkau as a third party yang tengah tengok ni, you have your own opinion, but keep it to yourself, because we live for ourselves. Yes, tapi bagi aku dia tak terkeluar daripada agama. Kita tak menyembah, kita tak menyembah menduakan Allah. Bagi aku okey. Bagi aku okey lah. Tapi betul apa yang Kit cakap, yang third party ni jangan nak apa mencaci ke mengapa ke. You have to try it for yourself to believe in this lah. And kalau korang rasa benda ni sia-sia, then janganlah tengok. Ya, betul apa? Pasal korang sia-siakan masa korang. Ya, betul. Tak ada paksaan. Korang pun sia-siakan masa korang. Yang sia-siakan benda is korang sendirilah. Ya, betul. Tapi at the end of the day, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Bro Zan for coming to our humble studio. Yes, thank you. It is a great honour lah for us to meet you. Yeah. For me lah. Yeah. For me to meet you. Yeah. And kita harap, kita doakan semoga apa yang kau buat ni selama apa-apa perjalanan kau diberkati dan diperluaskan lagi lah. InsyaAllah. Tapi kalau macam dia nak pindah. Betul. Betul. Macam dia nak pindah. Kalau dia mana tu nak beli rumah pangsa? Betul. Pangsa Rumah pangsa, rumah sebuah. Melayu rumah pangsa flat sih. Bukan. Macam rumah landed lah. Rumah landed, rumah pangsa. Asal mati Tak apa. Rumah pangsa, rumah sebuah lah. Pun boleh panggil Altura Spaces. Betul apa? Macam mana nak contact diorang kita? Boleh hubungi mereka di 8714 5808. 8714 5808. Korang boleh WhatsApp and book free consultation dari diorang lah. Tak perlu bayar. Hadirkan diri di showroom mereka dan mereka akan guide lah korang. Betul. So diorang pun ada social media handle tau, Kit. Apa dia punya social media handle tu, Zul? Nampak macam Suria ni advertising alturaspaces.co. Ya saya. Jadi tunggu apa lagi? Follow lah mereka. Follow lah mereka dan hubungi di 8714 5808. Ya, dan korang, kita harap korang terhibur. Jangan lupa untuk follow Holy Creed Show. Dan juga di YouTube, di Instagram, di TikTok. Telegram jangan lupa. Telegram jangan lupa. Confession jangan lupa nak confess. Yes, correct. Dan dan kita jumpa anda lagi di lain masa. Bye-bye. Bye.